Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni kita nak unboxing. Ni ada kotak ni. So what's in the box? Okay. So kita baru dapat parcel ni tadi. So dia tulis ni fragile. Okay. So just tengok apa dia kat dalam ni. So kita buka dah tadi kotak ni. So ni dia punya airway bill. Ya. Hanya YouTuber gak ke? So dia letak ni. So what's in the box? Okay. So kita ada ni kejap. So kita ada kita ada dua barang dalam ni. So dia letak sangat secure dalam kotak ni. So dia ada, nampak tak? Dalam kotak ni ada banyak macam nama ni gabus. Okay, so kita beli dua barang. So tada! Kita beli DJI Osmo Action 4 dengan dia punya DJI Mic Mini 2. So jom kita unboxing. So sini. Gitu kan, try kan. Macam nak buka dia ni. Jadi kita okay, nampak tak? Kat tepi ni kita ada dia punya ni. So jom kita buka. Nervous lah kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kat sini kita ada dua kotak kat sini. So dia ada DJI Osmo Action 4 dengan aksesori. So kita buka kotak aksesori dulu. Okay, so what's in the box? So kita ada ni kotak aksesori. So kita buka apa yang disertakan sekali dalam ni adalah okay, kita ada ni lah silica gel of course. So kita ada kabel C to type C. Okay, kita ada dia punya apa ni? Dia punya DJI punya clip tu. Nampak tak? Okay, kita ada clip dia. And then kita ada ni apa ni? Okay, ni kita punya bateri. So ni dia punya bekas bateri dia. Okay, so nampak tak? Dalam dia ada 3 bateri. Macam tu. So ni dia punya ni lah indikator lampu bateri dia. So dia ada 1, 2, 3 bateri. Okay. So dekat belakang ni, kat dalam ni kita boleh letak SD card. Nampak tak? Okay, so tutup. So ni bekas bateri dia. Yang dalam ni kita macam biasalah. Kita ada dia punya quick start guide. Ni dia ada kita punya guide, buku guide. Ni ada lens cap macam tu. Dia macam cover lens. Ni dia ada, ni lah macam biasalah manual. Dia pun sama, dia punya manual. And kita ada stiker DJI. Nampak tu. Okay. So itu je dalam kotak yang pertama. So dalam kotak yang kedua ada kita punya Osmo Action 4. So jom kita buka. Bismillah. Okay, so dalam kotak ni dia bagi kita nampak tak kat depan tu? Dia tulis macam tu. This remove camera before separating the quick release adapter mount from the accessory. Okay. So kena buka dia punya clip yang tadi tu. So ni kita ada accessories lagi. Dia ada bagi
Dia macam sangka, casing. Macam tu. So dia ada bagi skru. Dalam ni ada 2 skru untuk mounting tadi. And then kita ada another mount. Dia macam ni kita siap dengan apa? Gam sekali lah. Okay. And yang ni dia punya clipper macam tadi juga. And ni dia punya casing dia. Okay. So jom kita buka. Takut nak buka. So jom kita buka. Bismillah. Okay guys. DJI Osmo Action 4. Nampak tak? Okay, jom kita tengok dekat sikit. So ni dia punya body dia. So dekat sini kita ada. Okay. Ni kita tempat bateri dia lah. Cuma kita ambil satu bateri dia. Dan kita cuba masukkan. Ya sayang. Macam tu. Okay. So kat sini kita ada dia punya ni lah. Tempat untuk mic dia. Okay. So jom kita try on dia. Okay. Bismillah. Takut nak tekan. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Okay, so kita pilih language English. Okay. So nanti kita kena scan lah. So kita kena scan untuk apps dia. DJI Nemo. Nemo macam tu nama dia. Okay. So okay. So sekarang jom kita buka ni. Kita punya lens cap. Okay. Oh. Nampak ibu pula kat belakang tu. Okay. So kat sini. Nampak tak? Okay, nampak tak korang? Macam tu. Okay. So. Sekarang ni kita ada bateri. So nampak tak kat sini? So dia ada bateri. So kita boleh adjust lah. Macam mana kita nak. So nampak kita macam tu kan. So kita ada setting dia. So sekarang ni kita tak ada letak SD card lagi. So nanti kita akan letak SD card kita dalam ni. Okay. So kita off dia dulu. Sekejap. Macam mana nak off dia? Tak apa. Kita figure out macam mana kita nak off dia. So dia ada macam-macam ni lah. Ada untuk wide angle punya setting, low light apa semua. So nanti kita akan study macam mana kita nak buat kamera ni. Okay. So kat sini kita dah try pasang dia punya casing dia ni. Okay. Nampak tak? So kita dah pasang dia punya baju dia. Nampak tak dia punya mounting clip dia tu? Dia memang kena clip betul-betul tu korang. Dia macam tu. Kena clip betul-betul. Kalau tak nanti dia tercabut. So, bila pasang tu terus pasang memang betul-betul kena clip. Okay? Dia macam tu. So, nanti dekat dalam kotak ni. Kotak tadi? Oh, kotak tu kat sini. So, dalam kotak ni tadi, dia ada satu benda ni. Macam rod panjang ni. Dia untuk kita pasangkan benda ni. So, duduknya dekat sini. Okay. Duduknya kat sini. So, kita kena pasang lah. Kan dia ada skru tadi kan? Ni skru ni kena pasang pada dia punya apa? Pemegang ni. Pemegang ni kita boleh ni lah. Panjangkan dia macam tu. Okay. Dia boleh panjangkan. Panjang lagi dan lagi. Panjang betul. Okay. So boleh bawa masuk air. Nak berenang ke, nak apa ke. Okay. So dekat dalam kotak tu je. So kita ada 3 bateri. So selain daripada tu kita ada ni. DJI Mic Mini 2. So kita dah buka dah. Okay. So dalam DJI Mic Mini 2 ni kita ada
Ni kita beli kedai lain. Okay, kita beli kat kedai lain. Tapi under DJI jugalah. So, kita akan dapat sama juga. Dalam ni dia ada manual book dia dengan stiker dia. Sama macam tadi. So, kat sini nampak tak? Kita ada dia punya bag. So, dalam ni kita ada. Okay. So, jom kita buka. So, dalam ni kita dapat kabel Type-C to Type-C sama macam tadi. Kita dapat yang ni. So, kita dapat lagi satu. So, dalam ni kita dapat magnet. Okay. And then, kita ada dia punya tu. Baju dia tu. Apa nama tu? Mic punya cap, clip tu. Kita boleh tukar-tukar. Ini dia ada warna putih dengan warna grey black macam tu. And kat sini kita ada DJI mic. And kita dapat free bag ni lah. Okay. So, this is the mic. So, korang buka je macam tu. Dia ada bulu-bulu tu. Mic bulu-bulu ni. Okay, sekali dengan dia punya ni lah. Clipper mic tu kita boleh clip je macam tu kat baju. Okay. Ataupun kita boleh cabut je. Okay, kejap. Kita nak letak ni. Okay, nampak tak ni kan? Kita boleh cabut je dia macam tu. Dia, clipper ni boleh clip kat baju. And the same time, dia ada magnet kat belakang tu. Dia macam tu. Okay, so dia boleh kita buat macam ni. Okay, korang tengok ni. So, kita boleh sangkut kat baju macam tu. Tak payah clip. Kita letak je macam tu. So, dia dah ada mic dekat sini. Okay, korang? So, kita dekat dalam tu kita ada dua. Dia ada dua lah. Mic bulu-bulu ni. Okay. Bulu ni boleh cabut tau. Bulu ni boleh dicabutkan sekali. So, dia macam mana ni? Kita nak buka benda ni. Semalam pandai dah buka. Okay. Dia macam tu. So, bulu ni boleh attach kan sekali dekat mic ni. Kalau nak pakai mic ni dengan bulu pun boleh. Tak nak pakai dengan bulu pun boleh. So, kalau kita macam nak kurangkan bunyi surrounding ke, boleh pakai mic. Okay, so nampak tak ni beza? So, ni colour dia warna putih. Yang ni colour black. Okay. Okay, so kat dalam casing tu kita dapat dua mic. And kita ada mobile transmitter. Yang ni kita kena cocok dekat bawah kita punya, kat belah kiri ke kanan tadi kita punya DJI. So, nanti dia akan connect lah dengan kita punya DJI. So, kita boleh cakap macam biasa. So, nampak tak? Dia pun Type-C juga korang. So, dia ada bekas dia macam tu. Okay. So, korang. So, tadi kita tunjuk mic mini tu kan. So, kita beli bukan ke kedai lain. So, kita beli dekat kedai yang sama. Cuma kita tak purchase pada waktu yang sama. Okay. Kita purchase pada waktu yang berbeza. So, kita beli mic ni dulu. So, dia ada offer that time. Harga dia agak murah. And insanely murah. Dia ada discount masa tu. Quite a lot. So, kita beli dekat TikTok DJI. So, kita dah beli yang ni dulu. So, and then kemudian baru kita beli DJI Osmo Action Phone ni. Okay. So, dalam kotak ni kita dapat sekali tadi dengan rod ni. So, sekarang kita dah attachkan rod ni dengan dia punya, itulah, apa nama tu? Clipper yang kita akan clip dekat kita punya kamera. So, takkanlah beli kamera korang harapkan dia bagi korang SD card. So, kita beli SD card sendiri. So, this is here. This is the SD card. So, kita akan pasang dekat kita punya kamera. Okay. So, SD card ni kita beli. Jenama Red Buffalo Hyperdrive. So, dia macam ni je. Comel je. Okay. So, mana nak buka ni? Okay. So, here we go. So, comel je. Sangat comel. Sangatlah comel ya kawan-kawan. So, okay. Kita kena buka dia dulu daripada casing ni. Okay, so kita kena tolak dia keluar. Macam tu. Okay. Takutnya ya Allah. Sebab dia, kita, casing dia macam ketat sikit korang. Macam tu. So, tekan kat tepi ni. Okay. Kita masukkan SD card tadi.
So, sekejap korang. Boleh guni. Dua bakus, 100, dua bakus, dua bakus. Anda dapat bayar dalamnya. Sampai. Belum ada apa, 100. Aku dah nak beli belum? Banyak lagi awak. Ya bang ya. Dua ni kita punya ke? Dua bakus. Ya dah. Terima kasih ya. Agak nanti tag dah kalau agak pos. Nanti GoPro agak. Lagi air tak? Ha. Apa ada orang boleh ni? Terima kasih. Kita dah beli durian 10 kilo. Cuma lagi 10 kilo. Dekat mana ni? Durian Jalan Pantai. Beli 10 kilo 100, cuma lagi 10 kilo. Kaya kan? Hai Nek. Ya. So, okay, itu je guys untuk kita punya. Kita punya video. So, kita beli dua barang daripada DJI. Bukan kita beli serentak dua-dua, kita beli asing-asing. Okay, so pertama sekali kita beli DJI Mic Mini. Kita beli satu ni. Okay, kita beli DJI Mic Mini. So, and then kita beli DJI Osmo Action 4 ni lah. Okay, so kita beli yang ni Adventure Combo. So, korang akan dapat sekali dalam kotak tu DJI Action Rod ni. Dengan korang akan dapat juga bateri, 3 bateri tadi. So, yang 3 bateri tadi, yang satu casing ni, korang akan dapat 3 bateri dalam ni. Sekali dengan dia punya casing lah. So, korang dapat 3 bateri kat sini. So, dalam ni juga korang boleh simpan korang punya SD card. And then korang akan dapat, itulah mounting semua ni korang akan dapat jugalah. Okay. So kita bukan beli terus serentak
beli dua-dua tu tak, kita beli asing-asing. Tapi pada kedai yang sama. So kalau korang berminat dengan DJI Action Camera 4 ataupun DJI Mic Mini yang boleh adapt dekat phone, yang korang boleh just cocok plug in dekat phone yang korang guna mic mini tu, kita akan letak link dekat bawah. Okay, so thank you for watching and don't forget to like, subscribe and tekan notification button. Bye.